Okey, so hari ni saya akan tunjukkan cara macam mana anda nak aktifkan kad menggunakan aktifkan kad CIMB Bank untuk digunakan di luar negara. Okey, so jom masuk kelas saya. Okey, so jom kita senang kita ya. So yang pertama anda kena login dahulu. Ini adalah cara macam mana anda nak aktifkan kad CIMB Bank menggunakan smartphone lah, smartphone. Okey, dengan login dulu. Langkah pertama anda kena login dekat cimbclick.com.my dekat smartphone anda. Okey, anda kena pergi dekat Google lah, kawasan Google, dan pergi dekat website CIMB Click. Okey. So yang kedua, anda kena pergi ke bahagian yang kalau anda perasan ada satu macam ikon bag satchel bag. Okey, anda pergi ke situ. Itu item tu adalah ikon itu menunjukkan services. Okey, untuk dalam CIMB Click ni lah. Dia pergi and then anda pilih langkah ketiga, anda pilih overseas spends and withdrawal. Tekan di situ. Okey, anda pergi langkah keempat, ada keluar anda punya nombor kad nombor kad bank. Lepas tu ada keluar apa tu activation status tu kan, jenis activation. Dan klik, tapi ada klik dekat nombor kad tu. Okay, dengan nombor kad. Lepas tu ada anak panah yang dekat sebelah change status tu, anda pergi, anda tekan dekat situ. Okay, kemudian anda kena pilih lah sama ada anda nak aktifkan itu secara kekal atau permanent. Anda boleh pilih permanent. Kalau untuk guna sementara sahaja kad itu, anda kena pilih temporary lah. Okay, kemudian kalau anda nak deactivatekan, kalau anda pernah activatekan semua ni, so anda activate. Okay, anda pilih deactivate. Alright, so kalau mostly kita akan pilih temporary lah, sebab kita pergi travel ni dalam tempoh masa yang sekejap saja, bukan lama. Okey, beberapa hari. So kemudian tekan temporary, pilih tarikh. Okey, pilih tarikh berapa lama anda berada di luar negara. Okey, dan nasihat saya, anda kena lebihkan 1 ataupun 2 hari, sebab kita tak tahu, kemungkinan kadang-kadang kapal delay atau sebagainya kan. So kita dah standby, kad kita tu boleh digunakan sampailah kita balik. Alright. So langkah yang ke-6, langkah yang ke-8 adalah anda baca dulu description. Anda dah pilih tarif semua tadi, baca penerangan yang diberikan, and then click yes and submit. Okay, langkah ke-9 anda tengok, semak balik nombor kad anda, jenis kad, lepas tu status kita dah tukar kepada temporary, lepas tu tarikh tarikh bila yang anda pilih. Alright, so dah confirm, akan keluar dekat notification tu lah, notification dekat kita punya CIMB Click CIMB Octo aplikasi. Okay, apps kita dekat telefon. Alright, anda tekan approve. Kita tekan approve dekat kita punya kita punya apps dekat telefon. Alright, kemudian langkah yang seterusnya kita tekan done. Okay, bila dah keluar approve macam tu, tekan done. Kemudian kita punya permintaan untuk aktifkan kita punya kad CIMB ni untuk digunakan luar negara telah pun successful. Okey, kemudian klik OK. Alright, so lepas tu the last adalah status activation type tu sudah bertukar temporary. So means anda punya kad telah pun diaktifkan pada tarikh yang anda pilih. So maknanya dalam tempoh tarikh itu saja anda boleh gunakan kad di luar negara, kad CIMB. Alright, so seterusnya kita akan masuk macam mana nak aktifkan kad CIMB ni menggunakan komputer ataupun laptop. So dia lebih kurang sama je, cuma beza di skrin dan juga adalah bendanya kan. Okay, login macam biasa, login dekat cimbclicks.com.my. Kemudian pilih services yang gambar suitcase tu, gambar bag tu kan. Okay, kemudian anda pergi ke, dah klik dekat services, anda pergi dekat overseas spends and withdrawal tadi. Kita tekan juga yang tu, and then klik juga dekat nombor kad kita. Klik kat nombor kad. Okey, nombor kad sini. Okey, kemudian klik pada anak panah
kat bawah yang ni. Okay, anak panah yang bawah yang kecil ni. Okay, yang kecil ni. Klik. Yang dekat sebelah ada perkataan change status tu. Klik sini. Okay. Lepas tu tukar ia sebagai temporary. Tukar And then pilih tarikh. Pilih tarikh kat bawah ni. Tarikh bila, start bila dan tarikh last bila anda nak aktifkan, anda nak guna kad tu dekat luar negara. Okay. So seterusnya anda klik yes dan tekan submit. Okay, kemudian dah check dulu macam mana temporary dan sebagainya dan tarikh betul ke tak. Right. Lepas tu check dekat telefon CIMB aplikasi apps CIMB Octo MY, klik approve dan klik done. Right. Dan status pun dah, anda pun telah pun aktif, successful. Alright. Kemudian klik OK. So dah klik OK, selesai. Dia punya activation type tu dah menjadi temporary. Okay. So semoga bermanfaat. Selamat berbelanja, berjimat-jimat. Okay. Jangan boros sangat di luar negara. Masya Allah, walaupun dah boleh guna kad. Okay. So kad ini anda boleh keluarkan dekat ATM duit. Anda boleh keluarkan duit dekat ATM machine, di mana-mana machine yang boleh gunakan kad CIMB ni. Kadang ada juga ATM yang tak boleh. Okay, tapi tengok juga. Right. So dan anda juga boleh membayar menggunakan kad. Okay. Jika kad dekat kedai itu boleh bayar guna kad. So anda boleh gunakan kad ini. Okay. So semoga dipermudahkan susah anda. Selamat bermusafir. Assalamualaikum.